Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim mencabar pihak yang menuduh baginda terlibat dalam pemalsuan dokumen pemain bola sepak warisan agar membawa perkara itu ke mahkamah. Cabaran tersebut dibuat susulan kritikan yang timbul selepas keputusan Mahkamah Timbang Tara Sukan CAS berkaitan kes 7 pemain warisan Harimau Malaya yang sebelum ini dikenakan sekatan oleh Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Dalam satu hantaran di akaun X miliknya pagi ini, Tunku Ismail mencadangkan agar pengkritiknya mengambil tindakan undang-undang terhadap baginda jika mempunyai bukti. Respons itu hadir selepas seorang pengguna media sosial menuntut agar Tunku Mahkota Johor TMJ bertanggungjawab berhubung keputusan CAS yang mengekalkan sebahagian sekatan FIFA terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan 7 pemain warisan. Kes tersebut berkait dakwaan penggunaan dokumen palsu bagi membolehkan pemain terbabit mewakili skuad kebangsaan Harimau Malaya. Pada September lalu, FIFA mengesahkan bahawa FAM dan 7 pemain berkenaan didapati melanggar artikel 22 FDC kerana memalsukan dokumen. Hasil siasatan mendapati FAM telah menyerahkan dokumen yang dipercayai palsu. Begitulah nasib sepak bola negeri Kasino Malaides saat ini. Lembaga Arbitrase Internasional atau CAS telah resmi menolak banding yang diajukan oleh Malaysia. Kini sepak bola Malaysia tinggal menunggu sanksi yang mungkin lebih berat dari FIFA maupun AFC. Dan yang menarik, Melayu palsu di negara judi kasino tersebut seperti tidak berdaya menghadapi situasi ini. Padahal, mereka sebenarnya tahu siapa yang menjadi dalam pemalsuan dokumen pemain naturalisasi. Itulah wajah negara Malaides yang sebenarnya. Kaum Melayu palsu Malaides pada dasarnya adalah kaum yang tidak berdaya atau lemah. Kemerdekaan Malaysia pun hanyalah hadiah dari penjajah British. Dan hingga detik ini, kaum Melayu Malaysia belumlah merdeka dari sistem feodalisme. Raja-raja Melayu Malaysia dan keluarganya sangat berkuasa. Mereka tidak bisa disentuh oleh hukum. Padahal, dulu mereka bukanlah pejuang, tapi mereka adalah pengkhianat Nusantara. Dulu Raja-Raja Melayu Malaysia lebih suka memihak British. Raja-Raja Melayu Malaides adalah pemuja penjajah. Selain itu, kaum Melayu palsu Malaides juga belum merdeka dari para profesor Melayu yang suka bikin dongeng dan suka membodohi kaum Melayu Malaides. Nah, berikut ini, bingungnya kaum Melayu Malaysia terhadap nasib sepak bola mereka. Konfederasi Bola Sepak Asia AFC kini memegang nasib seterusnya Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM selepas Mahkamah Timbang Tara Sukan memuktamadkan keputusan berhubung 7 pemain warisan Harimau Malaya pada Khamis. Menurut AFC, Badan Bola Sepak Asia itu telah mengambil maklum mengenai keputusan dikeluarkan oleh CAS dan kes ini akan dirujuk pula kepada Jawatan Kuasa Tata Tertib dan Etika AFC untuk penelitian dan tindakan lanjut. Selain itu, AFC menegaskan pihaknya tidak akan mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung proses siasatan atau prosiding yang sedang berlangsung. Pada Khamis, CAS bertindak menolak rayuan FAM serta 7 pemain warisan yang cuba mencabar hukuman dijatuhkan FIFA sebelum ini. Mereka sebelum ini didapati bersalah melanggar artikel 22 Kod Tata Tertib FIFA FDC berkaitan kesalahan pemalsuan dokumen. Keputusan yang dibuat CAS itu sekaligus mengekalkan sepenuhnya hukuman denda sebanyak 1.8 juta ringgit yang dikenakan ke atas FAM. Bagi 7 pemain warisan terbabit, panel CAS memutuskan bahawa mereka tetap perlu menjalani hukuman pergantungan selama 12 bulan. Namun hukuman itu hanya melibatkan penyertaan dalam perlawanan rasmi dan tidak menghalang mereka daripada menyertai aktiviti atau program lain yang berkaitan dengan bola sepak. Kita melihat apa yang akan berlaku selepas ini adalah kita amat menantikanlah keputusan Malaysia dalam kelayakan Piala Asia sama ada ditolak mata ataupun tidak. Saya percaya ketika ini kita cuba mendapatkan reaksi daripada AFC berhubung perkara ini, tetapi berdasarkan sumber saya mengatakan bahawa AFC akan membawa dapatan daripada kas ini ke Jawatan Kuasa Tata Tertib AFC itu sendiri untuk membincangkan, meneliti dan memutuskan berkenaan dengan pemotongan mata khususnya. Jadi saya rasa perkara ini akan diselesaikan dalam kadar segera kerana saya percaya Datuk Seri Windsor iaitu Setiausaha Agung AFC
mahu isu ini diselesaikan dengan keadaan segera dan seefisien yang mungkin sebelum berakhirnya kempen kelayakan dan juga sebelum berlangsungnya undian Piala Asia 2023 yang di Malaysia difahamkan akan diadakan pada bulan ini. Selain potongan mata, mungkin daripada pengamatan you, ada apa-apa lagi tak mungkin yang akan dikenakan untuk saingan kelayakan Piala Asia 2023? Saya ada berborak dengan jurukamera saya tadi sebelum saya sampai ke FM tentang topik ini. Kita macam tertanya apakah FIFA akan buat selepas CAS keluarkan keputusan ini. Adakah FIFA akan maintain, kekalkan keputusan yang sama ataupun mereka boleh tambah lagi ataupun ubah lagi keputusan yang berlainan. Misalnya pada awalnya mereka gantung 12 bulan dan CAS bersetuju ataupun orang kata dia bersetuju keputusan itu dikekalkan. Jadi selepas bersalah itu apakah FIFA akan ubah keputusan? Saya rasa berdasarkan logik akal tidak mustahil, mungkin akan ada perubahan, tetapi sehingga kini saya tidak menerima segala maklumat tentang perkara itu dan juga melihat kes-kes terdahulu tidak berlaku perkara ini, kes ini amat terpencil. Kalau kita ambil contoh Timor Leste, dia tidak sampai ke peringkat CAS, mereka hanya menerima keputusan FIFA itu selepas daripada mereka didapati bersalah. Jadi situasinya agak menarik untuk disaksikan apakah langkah seterusnya ataupun tindakan seterusnya daripada FIFA. Adakah mereka akan gantung pemain ini dengan tempoh yang lebih lama? Sebab saya difahamkan tempoh maksimum boleh dikenakan 10 tahun. Setahun tu saya rasa memang satu yang minimum lah. Jadi pelbagai kemungkinan boleh berlaku untuk tindakan seterusnya daripada FIFA. Tetapi yang pasti untuk FM itu sendiri, apabila peletakan jawatan Exco beramai-ramai itu berlaku, saya rasa ada sedikit nyawa dan juga harapan bahawa FM tidak akan digantung. Dan bercakap tentang sedikit harapan dan juga nyawa tu, ada tak terdapat apa-apa lagi proses rayuan lain buat pihak FM dan 7 pemain? Bismillah Zul. Saya melihat tidak ada, cuma harapan itu menjurus kepada agar FM tidak dikenakan pergantungan ataupun ban, dan juga rayuan untuk kita boleh beraksi di kelayakan Piala Asia seterusnya. Saya ambil contoh ketika Timor Leste dikenakan pergantungan, mereka dikenakan pemotongan mata dan juga tidak boleh beraksi untuk kelayakan Piala Asia seterusnya pada ketika itu, iaitu pada 2017 dan juga 2021. Bayangkan kalau cycle seterusnya kita tidak boleh beraksi, iaitu pada untuk kelayakan untuk Piala Asia 2031, kita hanya boleh melihat anak-anak Malaysia kita beraksi di Piala Asia 2035. Saya pada ketika itu mungkin dah ada cucu mungkin. Jadi saya rasa dah tua dah mengatakan. Tapi itulah harapan kita bahawa kesan-kesan itu tidak terlalu teruk, mendalam, dan rayuan itu ataupun kerayuan lah, saya rasa proses itu ketika ini antara FM dengan AFC lebih banyak akan berlaku berbanding kita dengan FIFA. Alright. Okay, terima kasih Zul. Zul so far menerima keputusan ni secara positif atau macam mana Zul? Saya rasa tak boleh tidur juga sebenarnya. Bukan saya mengharapkan, saya sudah menjangkakan, tetapi saya rasa sebagai rakyat Malaysia saya mengharapkan ada keajaiban, walaupun memang mustahil sebenarnya kita nak melihat ataupun pemain ini adalah pemain darah Malaysia kan. Tetapi saya rasa harapan saya seterusnya adalah kita boleh beraksi di Piala Asia 2031. Saya rasa 2007 ni saya rasa dah boleh lupakanlah. Hajat tak kesampaian lah untuk saya ke Arab Saudi. Begitulah nasib sepak bola di negeri kasino Malaides. Terima kasih sudah menonton sajian kami.